Bismillahirrahmanirrahim. Ni goreng ayam ya, separuh masak je. Ada bawang besar, 1 biji saiz besar ya. Halia tu 1 inci, bawang putih dalam 3 atau 4 biji. Cili padi tu ikut pedas masing-masing ya. Serai tu ketuk ya untuk tumis nanti. Bawang potong dengan cili padi potong tu masuk kemudian ya. Ada sos tiram. Minyak untuk menumis, lepas tu dimasukkan bahan yang dikisar tadi ya, cili padi dan bawang besar, halia dan bawang putih. Masukkan air sedikit untuk masakkan bahan yang dikisar semua tadi tu ya. Ditumis hingga masak ya bahan-bahan tu hingga kering sedikit. Dah kering ya, masukkan air ya untuk masakkan lagi. 2 kali masuk air, nanti ada lagi masuk air ya untuk bagi pekatkan sedikit kuah tu. Masukkan serbuk kunyit tu sedikit je ya. Kalau kunyitnya terlebih nanti kuning sangat pula. Bolehlah masukkan sos tiram tu agak-agak 2 sudu makan ya. Dah pecah minyak lagi sekali ya. Tadi awal-awal lepas tak tunjuk asam jawa ya, masukkan dalam setengah sudu kecil tu kah. Asam jawa ada bini dia masam sedikit, letak sikit pun dah masam dah. Nampak kuahnya dah sedikit pekat ya. Masukkan air untuk kuah yang terakhir ya. Masukkan ayam yang digoreng separuh masak tadi tu. Tunggu mendidih. Dah pun mendidih, masukkan gula sedikit ya, agak-agak je lah, garam. Digaul rata. Tunggu ayam tu masak ya. Tadi ayam tu goreng separuh masak je kan. Ayam pun dah masak ya, kuah pun dah nampak pekat sedikit. Bolehlah dirasa ya. Upah tambah sedikit je garam. Kuah pun hampir-hampir pekat ya, tapi jangan pekat sangat, mesti ada kuah ya. Masukkan bawang dulu, bawang besar. Agak-agak bawang tu dah layu je, masukkan cili yang dipotong tadi tu ya. Masakkan sekejap cili tu. Dah pun siap ayam tumis cili padi. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye.